Guys, dengan harga RM69, agak-agak korang berbaloi tak? Telur, nasi saja. Okay, dan telur. Bukan itu saja. Okay. Dalam ni, macam you all nampak, kita ada isi lobster 60 gram dan juga isi ketam 60 gram. Okay. So dekat sini bukan sekadar nasi dan juga telur sajalah. Kita juga ada untuk nasi. Inilah yang dinamakan nasi goreng lobster. Bila you all beli ketam, beli lobster, lepas tu kalau macam you all nak add on untuk nasi goreng lobster, you all boleh cuba yang ni. Nampak tak? Penuh guys Okay. So, nasi goreng lobster dah ada. Apa tunggu lagi? Jom kita try. Tapi dekat next video. Okay? Bye-bye.